Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya cukup terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir beramai-ramai pada malam ini. Kehadiran tuan-tuan pada malam ini menunjukkan satu signal yang cukup jelas yang tuan-tuan akan bagi Sungai Lembu ini menang. Sungai Lembu menang, penanti menang. Penanti menang, Pulau Pinang menang. Pulau Pinang menang, Perak pun menang. Lepas Perak menang, Manik Urai Kelantan pun menang. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kita hantar semua menang BN dan UMNO habis lari. Shirley Sungai Lembu, Shirley Pematang Pau, Shirley Pematang Pau, Shirley Pincen, Shirley Pincen, Shirley Perak, Shirley Perak, Shirley Manik Urai, UMNO Wantan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan mengantar saya ke dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dan saya merayu meminta tuan-tuan dan puan-puan memberi ruang kepada saya, memberi ruang pada saya untuk beri khidmat pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu di Sungai Lembu ini ada juga beberapa masalah. Baru-baru ini saya berjumpa dengan ahli jawatankuasa di Sungai Lembu. Mereka bercakap tentang masalah hak milik tanah di sini. Ini kita berasa terkilan. Sebab apa sudah berlebih pada 50 tahun. Ini tanah yang diduduki bertahun-tahun tapi belum lagi selesai. Jadi kita harap selepas ini kita boleh lihat, kita boleh review balik tengok apa kedudukan sebenarnya di sini. Dan saya percaya ada lain-lain masalah lagi. Jadi saya merayu pada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya beri peluang pada saya untuk berkhidmat pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak mau cakap banyak, sebab saya tahu Datuk Seri akan bercucap, Robi Tian akan bercucap selepas ini, dan kita baru dengar daripada YB Lim Kit Siang. Dah banyak mereka bercakap tentang penyelewengan, tentang rasuah, tentang UMNO, tentang Barisan Nasional. Semuanya tak bagus. Jadi saya akan cakap yang bagus-bagus saya. Jadi untuk nak cakap yang bagus-bagus untuk tuan-tuan dan puan, hantarkanlah saya masuk dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Kamsialo.